Yang mereka ada cuma nombor dalam sistem. Ramai orang ingat mereka ada emas, tapi sebenarnya emas tu mungkin tak pernah wujud pun. Hari ini banyak platform dah tawarkan simpanan emas digital. Kita nampak balance emas, nilai naik dan graf cantik. Tapi ada satu soalan yang jarang-jarang orang tanya. Emas tu betul-betul ada ataupun cuma rekod dalam sistem? Masalahnya akan terjadi bila sesuatu berlaku pada platform tu. Server down, syarikat bankrupt ataupun akaun boleh dibekukan. Tiba-tiba barulah kita sedar satu perkara. Oh, emas tu tak pernah sampai pun dekat tangan kita. Kes macam ni pernah berlaku di China. Ratusan pelabur simpan emas dalam satu platform digital. Nilainya berjuta-juta ringgit. Bila platform tu runtuh, semua akaun dibekukan. Emas dalam sistem ada, tapi tak boleh nak keluarkan. Mungkin kita rasa selamat sebab nampak emas dalam apps, balance besar, graf naik, tapi hakikatnya kita tak pernah pegang emas tu. Dalam dunia simpanan emas ada satu prinsip tradisional yang sangat-sangat penting. Kalau beli emas, mestilah dapat emas. Untuk pengetahuan tuan-puan, emas fizikal ni boleh disentuh, boleh disimpan sendiri, boleh dijual di mana-mana dan juga boleh diwarisi kepada ahli keluarga. Yang paling penting, emas fizikal tetap milik kita walaupun sistem tengah down. Belajar menabung emas dengan ilmu, mudah dan patuh syariah. Tuan-puan boleh sahaja komen emas di bawah dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.